Busuk. Semua. Anak. Mana anak tu? Ni lah. Ni pun anak juga ni. Anak pun. Anak kamu tu. Ni Ni ha. beli ikan tak? Dia nak main yang Mario tu. Dia tak tahu main tu. Masih kalah dia main. Kena burung apa? Kena burung kecil tu. Nampak burung kecil. Ingat tu rugby. Ni ada apa? Kursi apa namanya? Kuda tu. Orang panggil apa namanya? Rosi. Masing. Rosi ke namanya? Kuda tu. Ni Rosi ke Rosi. Ada namanya orang panggil, budak panggil. Tengah main tu dia panggil kuda tu. Kuda tu. Dia ada nama kuda tu, orang panggil, budak panggil. Kan dulu budak main game. Main game. Game Nintendo. Nintendo macam tu. Itu dia cakap kan tak silap. Padahal dia pakai Rosi. Kuda ni lari. Kerana apa? Rugby lari. Pukul kepala ni. Ha. Pijak balanya tu. Pijak apa? Rugby. Apa? Kursi jahat. Kursi baik. Jangan kita petik ni. Dia lompat. Nampak. Ha. Kursi jahat. Rugby. Lagi apa dik? Lagi apa yang menghalang selalu? Rugby, kursi jahat, lagi apa? Ha? Lagi apa cakap? Kau yang tahu. Peluru ada. Namanya apa? Peluru. Peluru pun ada. Ada. Ha, ada. Peluru. Rugby, kursi jahat, semua ada kat situ. Kerusi jahat. Kerusi. Dia bagi kerusi je apa entah. Tu panggil kerusi lah. Kerusi tu lompat-lompat kata je. Pijak megamen. Pijak megamen. Pijak masuk rumah mati. Kan nyawa dia kurang kan. Nyawa dia tu kuat tu. Kerusi tu. Kerusi jahat tu. Ayu jenis tak silap. Tu boleh tembak. Lagi satu dia yang atas, yang current tu. Ingat tak yang current tu? Yang atas. Sekejap je raja ni.
Kat atas tu boleh. Cepat je senang. Dia ni pelik. Tapi tak boleh. Tak boleh main. Boleh kau nak main tu kena lama. Tak payah tutup. Maksudnya tak payah tutup lah. Dia on aja. Satu hari buka. Lepas tu dia rosak, dia buang. Ada orang yang buang. Aku je kalau gitu aku apa ni yang game. Macam memory card dia ambil. Kumpulkan. Berapa? Maksudnya nak editing. Game. Lepas tu ambil ini. Ambil aku akan lah. Simpan. Duduk balik. Lepas tu copy dekat komputer. Boleh dikuatkan. Waktu. Macam Waktu. apa tu ni uang. Aduh. Waktu ni. Uang tu. Burang tu. Maju paling belakang. Kita berhantu. Dia. Dia tegur. Dia teman nak tegur tak? Uang. Kena nanti. Kalau takkan maki ustaz tu aku biar je. Tak payah maki ustaz. Buat apa maki ustaz? Maki ustaz kena marah lah. Ustaz ni akan marah ni kalau kita panggil. Sebab ada benda tu dia akan kacau kita. Orang hantunya lah. Orang hantu.